33 Masihi pecah dua. Okey, maksudnya kita faham lah, Yahudi puak-puak yang memusuhi Nabi Isa dan pengikutnya. Dekat mana ni? Dekat Rom lah. Masa ni Nasrani dengan Yahudi bermusuhan. Sebab apa musuh? Sebab Yahudi lah korang ajak pergi habaq kat raja-raja Rom yang Nasrani dengan Nabi Isa ni jahat. Lepas tu bagi Nasrani, hampa ni korang ajak. Hampa ni yang celaka membunuh Nabi Isa. Pembunuh Nabi hampa lah. Bagi orang Yahudi pula, depa ni kan pengkhianat lah. Orang hampa bila mai Isa berikut dia. Selama ni hampa dengan kami. Berpecah. Masa ni berpecah tapi tak orang nampak sangat mana. Berpecah tapi nampak tak nampak. Faham tak? Dalam tempoh itu, Kristian duduk kena support dengan Rom. Kena pukul. Tahun 64 Masihi berlaku kebakaran dekat Rom. Raja Nero masa tu, Maharaja Nero, dia bunuh habis orang Kristian. Pasal bagi Maharaja Nero ni Kristian yang salah, padahal kita tak salah pun. Tapi orang tak apalah, bunuhlah kami. Love. Pasal bagi mereka kita dakwah bil hikmah. Lama kelamaan, makan masa lama mana daripada tahun 40 ni, 50, 60, orang Rom jadi macam apa ni bagus ya. Macam tu. Dalam era celah-celah ni lah, okey, celah-celah ni lah, nampak habis sebab tangan belah ni Kristian, sebab tangan belah ni Yahudi, senang faham ah? Celah-celah ni lah muncul seorang lelaki nama Paul. Paul ni adalah Yahudi Farisis. Dia duk nampak dah Kristian ada masa depan ni. So dia lompat tapi masa tu masih lagi Nasrani lah. Nasrani. Dia lompat bin Nasrani ni. Bermula Paul ni lah dia merosakkan Kristian ni. Bila Paul masuk Nasrani, itulah digelar Kristian. Kristian ni maksudnya pengikut Christ, pengikut Isa. Isa dah tak ada dah. Jadi Paul ni masuk, dia beritahu kat orang Nasrani ni, aku mimpi Isa sebagainya. Lepas tu aku main berhijrah lompat parti masuk kat padang pasir. Paul ni pandai bercakap. Jadi dia kempen macam-macam, dia ubah ayat itu, ubah ayat ini. Paul ni dia ubah segala-galanya pasal Kristian, tapi dia menjual nama Nabi Isa. Masa tu ada je orang lain, Barnabas apa semua tu, tapi dia pun ni tak cakap banyak. Paul ni mau cakap banyak. Okay, jadi Paul bagi cadangan kita buka keahlian Kristian ini kepada orang-orang Rom, orang putih. Sebab Kristian masa tu dia bersifat eksklusif. You kena Bani Israel saja baru boleh ikut agama Nasrani, bukan Kristian. Apa dalil dia? Setiap Nabi diutuskan untuk particular group saja, betul tak Bana? Setiap Nabi diutuskan untuk kaum tertentu je, bukan untuk semua. Yang diutuskan untuk semua cuma Nabi Muhammad SAW saja. Nabi lain semua untuk kaum tertentu. Sebab tu zaman Nabi Syuaib ada Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Lut. Setiap Nabi untuk dia punya grup saja. Sebab tu zaman Nabi Isa dia dakwah Bani Israel saja. Dia tak dakwah orang putih. Mai zaman Paul dia kata kita buka lah bagi orang putih semua ni masuk Kristian. Zaman dia. Boleh ke Haji Paul? Boleh. Kalau tak boleh pula aku mimpi Nabi Isa. Dia jual ayat ke tu. Dia pun pakai ikut. Jadi berubah. Ini saya tak cerita Yahudi lagi lah. Rom ni dulu. Tapi dalam masa sama dia pun kena pukul juga. Bukan daripada elok dia kena pukul, hantam. Siapa hantam okey, tak apa hantam okey. Terima saja. Yahudi ni pelan lama pelan jauh. Dia pun radikal. Dia pun serang Rom sikit-sikit. Yang ni tak apalah, pukul lah kami. Yang ni lawan Rom, buat parti, cucuk kerajaan, bagi berpecah. Ni Yahudi ni. Yang ni tak apalah, bunuhlah kami macam tu. Mai tahun kurun keempat Masihi, album 325 Masihi, 318 Masihi sebelumnya lagi, berlaku Edict of Milan, Edict of Salonika, persidangan Nisia. Ni saya contoh pukul lah. Raja-raja Rom kurun keempat ni merasakan bagus okey ni no. So dia pun mula berjinak-jinak. Itulah Konstantin. Dia pun buatlah persidangan dekat Nisia. Masa persidangan ni kurun keempat ni, dia pun panggil semua ulama Kristian main berhimpun dekat Nisia, bincang tentang survival of agama Kristian. Bincang kedudukan Nabi Isa. Masa ni lah hang tak mau dengar lah, lagi hang tanya aku lain. Masa ni dia bincang pasal kedudukan Isa tu kita nak letak kat mana. Masa ni lah mana? Kurun keempat dah. Tahun 318 Masihi, 325 Masihi dia Nisia. Masa ni lah Syekh dah lambat dah ni, dah 300 tahun dah selepas Nabi Isa tak ada. Baru bincang kita nak letak Isa di mana. Isa ni anak Tuhan ke? Pesuruh Tuhan ke? Kedudukan dia macam mana? Dia manusia ke? Dia sifat dia jisim ke? Apakah dia? Duk bincang. Hakikatnya pada malam pertemuan Nisia tu, majoriti ulama sokong belah Isa ini bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah pesuruh Tuhan. Sebenarnya lagi ramai kelompok mengatakan Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Mereka tegas dengan prinsip asas tauhid. Tapi adalah 20% yang kata boleh je nak kata anak Tuhan. Sebenarnya kita boleh je. Undang-undang dalam negeri ni kan dah yang bikin, kena boleh ubah. Macam tu lah kasar bahasa saya. Jadi Konstantin ni Raja Rom ni, dia orang politik. Jadi dia lagi suka kepada agama yang boleh diubah. Puak yang ramai bertegah ni, dia kata mampu puak ni, esok kalau aku ubah apa-apa dasar kerajaan bertentangan dengan agama aku yang kena. Biar aku sokong belah yang jahat, belah yang lebih tengkok ni, orang utara kata. Maka ringkasnya Konstantin sokong belah yang ini.
Okey, zaman ni pernah dengarkan nama Waraqah bin Nawfal? Ha. Sepupu Siti Khadijah yang dikatakan Kristian tu. Ahli kitab tu. Ahli kitab tu. Ni zaman ni. Bukanlah zaman ni, maksudnya kelompok yang tegas ni akhirnya dizalimi, dipukul, dibunuh dan sebagainya. Yang lainnya lari hiduplah di gua-gua, di pondok-pondok masing-masing. Itu yang ahli kitab tadi tu. Ingatlah, zaman ni Nabi Muhammad tak lahir lagi. Maksudnya dia ni Kristian ataupun Nasrani yang betul, yang tauhid. Contoh Waraqah bin Nawfal, bahasa mudah. Okay. Sebab tu dalam buku ni saya sebut nama Waraqah. Sebab tu ada bab khas Waraqah bin Nawfal, Zaid bin Amr. Sebab saya nak bagi tuan-tuan faham, walaupun buku ni pasal Yahudi, tapi saya sebut satu-satu tokoh yang penting untuk tuan-tuan faham, saya sebut walaupun dia bukan Yahudi. Jadi yang ada lagi 20% yang jahat, bukan jahat, yang fleksibel ni dipergunakan oleh Konstantin dan raja-raja yang datang selepasnya untuk kita bincang pula. Masa tu tak ada Trinity, baru Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Berkembang 100 tahun, tambah pula satu lagi Tuhan, Trinity. Tambah pula tahun, tambah pula Holy Ghost. Kemudian Virgin Mary. Tak jadi berhala dah. Tak, zaman dia pun nak reka berhala, itulah baru main Protestan duk main. Duk main rasa macam merepek dah ni. Yahudi ni walaupun dia pun celaka, tapi dia pun abang nampak mampu tak Rom ni. Mampu tak Kristian sembah berhala. Lepas tu orang Yahudi tak suka kat orang Kristian, pasal bagi orang Yahudi hampa sembah berhala. Nampak tak lah ni situasi dia jadi macam mana? Saya patah balik sikit, 132. Pernah dengar tak watak Bar Kokhba? Okey. Bar Kokhba. Bar Kokhba ni bukan sekat tak puasa. Nama penuh dah Simon Bar Kokhba. Dia ni geng-geng Yahudi yang tadi ni kan dia pecah dua kan. Dia memang satu keluarga suka makan sejuk-sejuk, tak suka makan panas-panas. Bar Kokhba ni pada tahun 132 dia anjurkan orang Yahudi ni, kan dia pernikahan hidup. Tadi kan dia pun cucuk Yahudi Rom sengak-sengak, duk lawan sengak-sengak. Dia pun bangkit ramai-ramai, dia pun nak lawan dengan Rom, dia pun nak dapatkan Palestin ni kat depa seorang. Orang Kristian buat apa? Tak apalah, dia pun cuba masuk dengan orang Rom. Love, orang Yahudi nak lawan, radikal. Kemuncaknya alhamdulillah Bar Kokhba ni lah. Dia lilit selang dia, lawan dan menang kat dia. 135 Masihi. Kalau salah 132. Tengok dalam buku lah nanti lah. Setahunnya Panglima Rom Severus geram. Dia kata, kau orang ajak popok ni, kau bagi yang muka, apa pijak kepala kami. Rom hantar angkatan tentera terbesar pergi serang Palestin. Popok Bar Kokhba ni lah. Hantam, pukul, bakar, bunuh, clear. Dan mereka halau 100% Jews keluar daripada Palestin. Itu dalam buku ni saya catat tau. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Saya buat jadual. Saya cerita dengan mulut. Terima kasih. Nampak? Oh, dapat. Lan hang potong nyok macam mana dengan pasiak dengan apa ni? Dapat trofi. Dalam tak kena. Oh, tu sedap semua. Saya ada nyok yang sedap kat rumah saya tuan. Di saya pun ada food security. Lapor pandan ke apa? Benar. Saya tak cakap kosong. Bila saya ada tuan-tuan tanamlah makanan sendiri di rumah. Saya tanam. Saya tanam pokok sendiri kat rumah. Panglima Severus ni dia hantam sampai clear orang Yahudi, dia panggil Jews free. Tak ada orang Yahudi dekat Palestin. Dan dia geram sangat, dia tukar tanah Palestin daripada nama Judea tadi tu, dia tukar jadi Syria Palestia. Kenapa? Kerana dia nak ingatkan orang Yahudi yang ini tanah Palestia. Ini tanah orang Palestin lah. Bukan orang Islam letak. Raja Rom dah letak lagi awal. Ini tanah orang Palestin yang baru ingat lah. Ini tanah orang Palestin. Orang Yahudi kena buat pala sangat. Syria Palestia. Dan tanah pertama kali itu pun ditukar jadi area Capitolia. Dalam buku saya sebut detail. Area Capitolia tu. Capitolina. Dalam buku tu saya cerita detail dia. Dia tukar nama tahun 135 Masihi macam tu lah. Dalam buku saya bagi detail lah. Ini tengah sembang santai, kadang saya tertambah 1-2 tahun. Itu sejarahnya. Jadi orang Rom tadi itulah 1-2 tahun dia berkembang tu kan. Jadi orang Yahudi tamat di mana? 135 Masihi ni kan. Kena hantam teruk kan. Kan dia kena usia Jews free kan. Dia lari pergi mana? Dia lari pergi Yasrib. Segala-galanya timeline Yahudi daripada sebelum Masihi sampailah berakhir dengan tahun 1947 masuknya Yahudi ke Palestin. Semua itu ada dalam naskah ini. Saya bagi warning siap-siap. Bila anda baca buku ni, anda mungkin membenci mereka, anda mungkin kesian sat, anda mungkin rasa macam meluatnya, anda mungkin rasa macam kagum juga. Segala perasaan anda akan bercampur dalam buku ini. Peringkat awal mungkin anda marah, betul anda kesian, betul anda meluat, betul anda rasa macam kagum, betul anda rasa benci balik. Semua perasaan anda akan berhimpun dan berkecamuk dalam naskah ini. Saya akan pastikan naskah sejarah Yahudi tak pernah seseronok ini. Dapatkan Al-Fusatin 3.